Bos, mantap kali. Okey. Aku tak seindah lakaran yang kau mau. Konten kita pada kali ni lah, saya nak buat konten kita nak buat konten. Kita nak bersihkan peti ais Asya. Kita nak bersihkan peti air. Kita nak bersihkan peti ais. Kita nak ceroboh yang kita nak bersihkan. Okey. Yang kita nak tengok, kita nak bagi bersih sikit peti tu. Ala-ala tu so Asya buatlah konten untuk korang. Okey. And kita nak tengok macam mana Asya buat sebelum dengan selepas. Kita nak buat kelainan dalam peti tu. Kelainan macam mana tu kita kena sipek, kita basuh, kita bagi bersih. Macam tu. Konten ni konten yang spontan je. Sebabnya ala-ala saya nak sipek peti. And ala tak saya buat konten untuk kalau temik saya buat konten. Gitu kita buat konten kerja gila sipek peti. Okay. Tak ada bagi konten kita, tapi kita akan buat konten tu. And kalau kau suka dengan konten kali ni, kau pergi subscribe. Okay. And tanpa masa, jom kita pergi sipek peti. Let's go. Okay, konten kita pada ni kita kisi peti. Lalu tu korang buat Asya buat konten untuk korang juga. And kita kisi peti ni sebetulnya kalau lighting tak okey sangat. And tanpa masa kita kena peti Asya hari dulu. Kita tengok ni memang tak tahu gapo ada, kita kena kosong lah peti bawah apa sama juga. Kita tengok ni. Tak tahu gapo yang ada dalam ni. Sebenarnya Asya kena tutup dulu pula semua ini. Sebab kita takut karet gapo, kita kena tutup dulu. Okay. And kita kena tutup dulu semua ni sebabnya Asya kena lak dulu peti ni. Kita tengok tu. Penuh tu tak ada zone sikit. Memang banyak Asya kena tutup dulu. Okay. Kita kena tutup dulu semua lauk-lauk ni. Kita yang pertama kena tutup dulu pelak suis tu, kita takut bahaya. Okay. Kita nak tutup dulu sebabnya Asya nak lak benda yang kita kena basuh dulu ni dia. Kita kena letakkan luar dulu kejap. Kan memang kucang peti. Kita kena susah bagi cantik. Kita akan tengok sebelum dah sekali kalau tengok kucang peti bawah kucang. Sekarang ni daripada kita akan tengok macam mana hasilnya peti nanti yang kita renovate etrofamasi je ni. Okay. Kita tutup dulu dan baru kita akan basuh benda ni, yang basuh itu lah. Okay, sebab tu dah saya tutup pula untuk juga saya bagi benda yang bahaya di elektrik. Okay. Macam mana cik ada ni. Maaf lagi kalau lighting tak okey sangat sebab saya tak buka pintu. Nanti dia bunyi motor lalu tak dengar. Lighting tak okey lah. Okay, saya waktu saya tak tahu meja dulu kejap. Kau tengok jalur montaj saya waktu itu semua ni kata lo. Boleh kita sambung balik buat apa yang sepatutnya. Let's go. Okey, sekarang ni kita dah siap dah ni. Saya buat tulis semua ada benda yang dalam peti ni. Kejap saya tunjuk lah bermacam-macam jenis ada ni. Kejap saya tunjuk kepada korang. Okey, kejap. Bermacam-macam ada. Tengok tu. Kejap. Tengoklah tu sebenarnya Asya tak sipir. 2 minggu tak sipir tengok ni. Dia tumpah air batu. Tengok. Ni pun kita kira basuh lepas ni. Semua kita kira basuh. Ini sangat cemar tu. Okey, kita kira bagi cuci lah semuanya. Okey. Okey, saya kalau tengok dah tu memang sangat cemar dalam peti ni. Jadi kita akan buat yang kita akan basuh dulu. Yang pertama kita buat kat tepi ni. Ni kita kena basuh lah, barulah dia akan jadi bersih molek. Untuk kita transformasi ke peti ais Asya Channel. Tiba kan. Sekarang ni kita kena tok luar dulu ni. Sekarang kita tak meja dulu kejap. Yang kita akan cabut yang ni lah. Yang ni lah macam air batu, tak air batu cair itu bekas air batu tu dia pecah. Jadi gitu. Air tinggi sangat dah. Itu pagi dah. Yang kita kena ambil, yang kita kena basuh. Okey, jauh tu. Icin dah. Okey, yang ni Asya tak sama meja tu juga. Asya dah bersih.
And kita ambil, okay. Ni Aisyah kelak dah. Ni kita kena buat. Tidur lah. Okay, tidur. Okay, tidur dulu lah. Okay, sekarang ni kita nak buat semua ni. And Aisyah nak ambil kain dulu. Okay. And kita jumpa kita lagi. Okay, sekarang ni kita kira ambil air ni. Air biasa, air pahit biasa. Yang kita kena ada baju, seluar, kain lah. Itulah yang kita tak boleh pakai dah. Yang kita kena lap peti. Okay, kita kena celuk gini. Ni cara Aisyah bersih peti ni. Bukanlah seorang cuma bersih lah. Teng bersih lah, Aisyah buatlah konten, okay. Yang kita kena bersih lah peti ni. Yang kita bagi, orang kata, transformasi. Peti ni yang buruk, dia pergi buruk semua gitu. Yang kita transformasi menjadi baru, and jom kita sama susun benda tu jadi molek, okay. Ini kita dah letak air, kita letak sini, and kita kegon lah. Kita bagi air batu, tapi korang mesti letak kain bawah, okay. Saya letak kain tu bawah ni. Kau takut dia gon, okay. Korang letak lah sebiasa gitu. Pastikan korang tutup dulu pula, takut bahaya. And korang letak lah peti ni macam biasa gitu, bagi dia bersih lah, okay. Air batu ni, kalau tak ada dia bagi hacur ke apa tidak, kalau tak lah air ke, pandai-pandai lah. Macam ni stup air batu itu, lepas tu tak sipar lagi, dah sipar. Semua lighting udus kira. Baik lapu tu terlapu, sama jadi cetak tu je sangat. Kalau lap lah dia ni, bagi bersih lah. Lepas kita lapik kain dulu ke bawah tu, okay. Aku tumpah ke apa. Kelak anak batu tu. Kelak lagi dia bersih, okay. Itulah sangat lah. Kelak dulu. Pasti kita tepi-tepi ni korang lak juga, okay. Kita lak dulu. And Aisyah nak bersih dulu kejap peti. And kita akan kau tengok dulu montage. And kita sambung kejap. Okay, let's go. Okay, sekarang ni Aisyah dah lak dah bersih peti ni. And kita kena bagi lak dulu, kita kena lak dulu peti ni dengan kain. Okay, kain yang kering dah. Okay. Kita Aisyah ambil kain yang kering sikit. Yeah. Abang-abang. Kalau kau tak lap tak apa, kita biar je dulu dia kering. Sementara nak tunggu seorang pun kita tak lap tak apa juga. Cuma kalau kau nak lap pun boleh juga. Dalam masa yang sama kita lagi basuh dulu. Benda-benda yang gerak-gerak je ni, okay? Yang kalau katanya gerak ni apa tak boleh gerak ni, saya tak boleh buat sebab dia terlampau kemas sangat. Saya takut kalau saya tarik patah goli dia. And kita kena tayar yang kita sebagai gelak je sebab bersih tak ke apa pun. And yang atas ni dengan ni yang kita kena basuh dulu. Yang sekarang ni je kita pergi basuh dulu bagi bersih. Let's go. Okay, sekarang ni Aisyah dah nak basuh bekas ni. Tengok ni Aisyah dah letak siri satnya. Oh tu baik. Kita kena basuh bekas ni lah sebab jemaah yang kita kena basuh. Kita Aisyah tak dekat sikit. Sangat pula. Okay, and Aisyah nak basuh dulu kejap. Kita bagi dia bersih cuci dulu, okay. Basuh, and sekarang Aisyah kena ambil kain kering juga. Kena cari kain dulu kejap untuk kita lap dulu, baru kita akan masuk ke dalam peti. Barulah semua tu tersusun yang sangat cantik gitu, okay. Dan sekarang ni kita pergi cari kain dulu, and jumpa kejap lagi. Bye bye semua. Okay, sekarang ni kita dah basuh dah saat ni. Aisyah dah basuh dah saat ni.
Saya kena lak dulu lah. Sebelum kita bawa dalam peti ni, kita kena lak dulu. Okay, saya rasa macam lighting kurang lah. Saya kena beli lampu lagi. Okay, saya minta maaf kalau lighting kurang daripada Aisyah. Saya minta maaf sangat. Nanti saya akan cuba beli lampu lagi. Bagi terang lagi, okey? Jangan lak dulu. Bagi dia kering lah pada lak ni. Okey? Bagi kering dulu. Kita letak tepi. Kita letak lagi. Ini balik kau. Betul dah. Ini dah bersih. Kau nak pun kita susung. Bagi kita ke susung. Ni kita ambil satu lagi. Ni. Jangan ni. Kita ambil satu lagi ni, kita letak lah. Pasti kelak dulu. Baru nampak macam premium gitu. Baru nampak macam putih. Baru macam tak ada macam daun-daun ikan. Busuk-busuk ikan. Tak perlu lah. Kita kena bagi bersih. Peti kita ni kita kena bersih. Sebabnya untuk kita buka peti yang kita nak masak. Gitu. Okay. Dia pasal kita lak dah dulu. Tak ada juga ni. Yang kita lak peti tadi, kita orang lak dah dengan kain ni juga. Puni-puni je kain ni. Lak dah. Dah bagi dia kering. Lepas tu korang masak ke dalam pasti ada. Itu tu kita biasa dah. Masak dalam kering je ni. Apa dah masuk peti tak ada? Ni pun lak dah juga tadi. Matang ni pun. Lak dah biasa. Lak. Okay. Sekarang kita dah siap dah masuk peti. Kita kena masukin balik barang ni dan susung yang cantik-cantik. Okey. Kita bagi dia okey comel. Bukan macam tadi kita suruh kita susung. Tersusung kita susung. Okey. Sekarang kita sambung balik susung peti ais. Let's go. Okey. Sekarang kita akan susung dulu nugget. Lepas tu kita ada ni macam kuih frozen tu. Kita akan susung dulu. Kita susung lah. Bagi dia okey. Okey. Baru nak nampak macam benda tu tersusun. Macam teratur molek yang sedap pun matangnya sedap. Mata memandai untuk tengok. Semua tersusun. Ada ruang kosong lagi. Tadi tak ada ruang pun. Saya dah ada ruang ni. Boleh tak boleh lain. Boleh beli lagi tambah lagi. Lepas sini pun boleh letak lagi. Kita dah siap ada peti atas. Sekarang ni kita pergi ke peti bawah. Baru kita simpan. Okay. And let's go. Okay. Sekarang ni peti atas pun kita dah selesai dah ni. Kita tutup dah. Sekarang ni peti bawah memang betul-betul kubel. Memang banyak. Malah perlu sih. Konten kali nak konten menggunakan effort yang tinggi. Akan memeluk. Okay. Dah ni kita doa. Kita tak kesini. Okay. Habis dah simpan ni. Simpan peti dah. Okay. Memang memerlukan effort yang memang perlu. Pakai rambut teman pun pakai perlu. Sebenarnya memerlukan kerja. Okay.
Ni pertama kita tengok lah ni. Kita tahu pertama dah ni. Kita susun. Kita tengok sampai lah bawah. Kita kena susun dulu. Jadi kita kena buat tubik tu. Supaya saya tak ada juga. Kita kena buat tubik dulu. Dan kita kena basuh dulu semua pun macam-macam. Okay. Yang ni pada okay, promo ni. Kalau korang nak beli pun korang boleh beli dekat TikTok. Okay. Kalau korang nak nanti kalau korang beli kat bawah saya letak link. Okay. Di video ni nanti lah. Kalau korang nak lah. Okay. Saya kena angkat dulu buat tubik. Kita tak sini apa dah. Kita tak bawah je. Kita nak tubik dulu ni. Cheese. Macam-macam ni tengok lah ni. Ni bukan kokojal tapi kita bubur. Bubur apa tu? Black pepper. Okay. Apa? Okay, ni buah-buah ni. Ni ada lagi ni banyak. Ni tak lah buah gapun. Ni buah gapun. Tahu je beli. Makan dah makan tapi macam gitu. Macam pahit gitu. Dia panas ke? Tak ada sos ni. Kita tubik dulu. Tak luar dulu sebab saya nak basuh kau ni. Dia ni papel nak basuh dulu. Dekat sana kau. Kau tak syar. Kau dekat sana. Sos. Macam sos lah ada. Yuk, gone black pepper ni penuh. Penuh black pepper. Kalau kita beli supaya kita masuk lagi. Ni air. Ni air gaya kunyit. Ni air panggil air gaya kunyit. Kita bawa gaya kunyit. Saya nanti goreng je mudah. Okay, nampak macam susu ada. Tu ada betul luar ni. Tinggal pada. Ini buat dulu semua yang ada kat sini buat dulu. Saya kena basuh ke sini. Saya basuh semua lah. Inilah. Sini. Jadi kita dah buat dah semua tu. Jadi kita kena basuh lah dulu. Kita bawa tubik dulu tak bawah sini dulu. Lepas ni kita akak dan kita bawa lagi ke sini yang kita basuh. Dan kalau dalam montage lagi saya nak cara buat-buat sekejap ni. Dan buat-buat benda tepin juga kalau tak dulu montage sikit. Let's go! Okey, saya ni dah lah keseluruhan peti bawah ni. Saya kita kena pergi basuh lah. Saya kena cepat dari panas ni. Mana bahasa saya nak buka kipas. Saya takut mikrofon saya terdesak dengan korang tak dengar bunyi suara. Kita ada effort ni. Panas pun buat untuk korang. Okay, korang bagi naik lah video ni. Okay. Sekarang ni kita dah siap lelak ni. Sekarang ni saya nak kena pergi basuh dulu benda-benda ni. Bekas-bekas ni. Bekas-bekas ni kita kena pergi basuh dulu. And kita buat masa kita dalam montage saya pergi basuh. Okay. And let's go.
sekarang ni kalau dah tu memang penat, basah pun penat dah ni. Sekarang ni kita kena lak dah dulu. Kita kelak dulu, lepas tu kita letaklah susun baliklah benda-benda tu. Benda-benda yang kita buat dulu tadi lah. Kita susun ni bagi cantik bagi okey lah. Biar nampak macam tak kubur mana gitu. Yang kita akan buat lah benda yang tak sepatutnya boleh betul kita akan buat. Kita akan tahu lah. Lepas tu kita simpan tempat lain. Yang tempat yang sepatutnya, kalau tak sepatutnya kita simpan kat sepatutnya. Okey, kita letak dah ni. Kita masuk ke sini. Kita dah masuk ke situ. Dah pula kacau dia ni. Dah lah. Bahaya licin. Kacau dia. Nak berhati-hati lah supaya bermain dengan kaca. Lepas tu lembab kacau. Tak ada lah. Jadi muka lain lah konten. Tak apalah konten kita kali. Okay, nak sikit-sikit je. Nanti yang cepat dulu. Okay, nak segala jadi. Betul kan? Betul dah susun. Aku terbalik. Padahal dah memang dapat bersih, kan? Jadi kita ada lagi. Kita kena laklah berhati-hati. Laklah. Kau buat apa ni? Keluar lah. Lebih, okay? Panahnya. Demi korang nak saya buat konten. Kalau tidak saya tak buat konten lagi, kalau tidak saya sekala buat gad ini buka kipas. Tapi nak buka kipas tak boleh lah. Sebab aku mikrofon tu dia jadi agak betul desain. Saya tak korang tak dengar saya buat saya. Sebab tu dah tak pasti. Tidak saya pasti lah. Okay, lepas tu kita dah siap dia orang ni. Buka-buka telur ni. Kita lak dulu buka telur ni. Kita laklah dulu berhabis. Bahagian untuk lak kita lak dulu. Bagi habis dulu. Habis tadi ada ke tak? Ada. Aku tak dengar suara musik. Kita lak dulu. Masuklah tempat telur ni. Telak lah sikit tu dekat ni. Bawah-bawah ni. Okay. Telak dah ada selagi ni telak. Panas. Tak jadi apa dengan buat macam ni. Sebab tu rumah perlu kan. Panas. Lepas tu pula lighting nak kena api kuat. Banyaklah apa tu mengadap buat saya jadi panas. Dah tengah hari ni panas. Pula je. Okay. Gimana ni? Kemana dia? Kemana? Tadi kita duduk kain tepi. Yang kita susah dah. Ya benar ya. Oh buci. Okay. Kejap aku ada panas ni. Kita sedap sikit. Okay, kita akan susun balik dekat hati ni. Kita mula dengan letak baris sos lah dulu. Kita mula dengan sos dulu. Kita mula dengan yang besar dulu. Okay, kita susun dulu. Dan okey lah. Kita dalam montage, okey? Asal nak sipi-sipi dulu. Tak tahu nak kasih apa ni. Kalau lain jalan dalam montage. Okay, let's go. Okey, sekarang ni saya dah siap, ada sipil kita dah susun dah daripada okey. Sebab kita tak nak buat belakang sebabnya boleh guna lagi, kita guna lah dulu. Semuanya ni yang ni sambal ni guna daripada benda-benda sampah-sampah ni dah kita tahu. Ni ada sebutir lagi, saya akan pakai bahan ni lah. Okey.
Just ada susu dah ni kalau ni. Ni sama belacan ada betul betul sama belacan tu untuk. Itu saya dah siap dah. Sekarang nak pergi basuh tangan dulu kejap, simpan kejap. Kita jumpa kejap lagi, okey? Jangan basuh tangan dulu. Saya cemar, okey? Kita jumpa kejap lagi. Bye. Okey, dalam masa yang sama kita panah-panah ni. Okey, sekarang kita kena lak juga ni. Saya bagi dia cemar lah. Tak je nak kain bubble macam basuh gitu. Lak aja betul. Okay, sekarang kita dah lak dah. And kita dah lak dah peti ni. Sekarang pun kita dah nak siap dah. And peti kita berdua-dua dah nak siap dah. Tada! Saya buka dah suis pula ni. Suis lah. Suis lepas sudah buka dah sejuk dah peti. And kalau boleh tengok, ni adalah yang sebelum. Dan ini adalah yang selepas. Sebelum yang kita buat, selepas kita buat memang sangat cantik. Itulah semua tersusun. Banyak lagi ruang kosong. Memang agak sejuk dah. Saya buka dah pula putih. Lapu punya ada putih. Sampai jelas konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau konten kali ni kerja gila kali sangat membosankan korang semua. Dan kegila mana pun cuma simpan peti je. Cuma janganlah saya menggunakan effort yang tinggi. Nak simpan peti ni bukan benda yang mudah. Kena basuh. Lepas tu tak buka kipas. Kalau dengan panas. Dah pun ada kipas. Ada kipas. Cuma sekarang saya buka kipas. Sampai jelas konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau konten kali ni banyak kekurangan daripada segi asyirah. Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau sudah konten kita buat ni, jangan lupa untuk button like, share, komen, dan subscribe dulu video ni. Kita jumpa di next konten. Kita jumpa di next konten. Asyirah channel ni bos. Mantap kali. Bye semua. Betul. Yang mana perlu subscribe, kau pergi subscribe dulu untuk capai 600 subscribe. Okay, pergi subscribe sekarang. Bye semua. Bye.